Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana di atas rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul secara maya dalam Google Meet pada pagi yang mulia ini bagi menghadiri program bacaan Jom Kenali Akhlak Rasulullah pada tahun 2025. Seterusnya saya menjemput saudara Danish untuk berkongsi cerita beliau. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua anak-anak yang saya kasihi. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang tercinta. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Baiklah, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, anak-anak, adik-adik sekalian, marilah kita tanda tangan baca doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi yang penuh keberkataan ini, kami menadah tangan penuh dengan rendah diri. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang tersurat dan tersirat. Kami ini hamba-hamba-Mu yang lemah dan serba kekurangan, datang ke majlis ilmu ini dengan harapan untuk menambah pengetahuan, menghampirkan diri kepadamu dan memperbaiki akhlak kami. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, terangkanlah akal fikiran kami, dan berilah kami kefahaman yang mendalam terhadap ilmu yang kami pelajari hari ini. Jauhkanlah kami daripada sifat malas, lupa, lalai dalam menuntut ilmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu yang kami dengar dan pelajari sebagai cahaya yang menerangi hati kami semua, pembimbing dalam kehidupan kami dan bekalan yang bermanfaat di dunia serta akhirat. Ya Allah, berkatilah para guru kami yang sabar membimbing dan mendidik kami tanpa jemu, dan limpahkanlah kepada mereka kesihatan yang baik, ketenangan hati dan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda atas jasa mereka. Sesungguhnya tanpa bimbingan mereka, kami tidak mampu mengenal ilmu-Mu yang luas. Ya Allah, berkatilah juga ibu bapa kami yang telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Jadikanlah kami anak-anak yang sentiasa taat kepada mereka, menyenangkan hati mereka dan menjadi penyejuk mata mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami generasi Muslim yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada Al-Quran, rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan semangat untuk mencontohi akhlak baginda yang mulia. Kurniakanlah kepada kami kejayaan dalam pelajaran dan kehidupan. Permudahkanlah urusan kami di sekolah dan peliharalah kami daripada godaan nafsu dan gangguan syaitan yang menyesatkan. Ya Allah, semoga majlis ilmu pada hari ini membawa keberkatan dan menyuburkan iman kami.
dan mengukuhkan ukhuwah antara kami semua di bawah lindungan kasih-Mu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, berilah kami kefahaman yang benar, dan jadikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik sekalian dan para hadirin yang hadir hari ini. Hari ini saya akan bincangkan tentang buku baharu yang telah saya ciptakan, iaitu bertajuk Fakrullah dan Cahaya Akhlak. Tahu tak apa tu cahaya akhlak, anak-anak, adik-adik? Hari ni saya panggil adik-adik lah ya, sebab saya ni pun taklah tua sangat nak panggil anak-anak kan. Okay. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang buku bertajuk Fakrullah dan Cahaya Akhlak. Adik-adik tahu tak maksud akhlak tu apa? Akhlak tu bermaksud sikap kita dan perangai kita terhadap orang lain. Contohnya, bila orang tua lalu depan kita, kita tegur orang tua tu, kita beri salam, kita salam dia, ataupun kita tundukkan sedikit bila kita yang lalu depan orang lebih tua. Itu adab sopan bila kita berjumpa dengan orang lebih tua. Akhlak juga boleh juga dari segi percakapan. Bila kita berbudi bahasa dengan rakan-rakan, dengan guru-guru, dengan ibu bapa, kita kena lembut, kita kena berbudi bahasa dengan cara yang baik, kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah akhlak lah. Okay. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk belajar tentang akhlak mulia, iaitu hiasan paling indah pada diri seseorang Muslim. Jadi selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, contoh yang terbaik sepanjang zaman. Hari ini nama saya Danish Haikal. Boleh panggil saya Abang Danish. Boleh adik-adik? Maaf, saya rasa panggil adik-adik ya, bagus. Sebab saya ni kira tak tua lagi ni, kalau nak panggil anak-anak kan. Jadi saya panggil adik-adik ya, boleh? Okay. Jadi hari ni Abang nak bawa kamu semua mengembara dalam sebuah kisah yang menarik bertajuk Fakrullah dan Cahaya Akhlak. Kisah seorang anak soleh yang belajar mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam setiap langkah hidupnya. Dalam buku ini ada banyak pengajaran yang boleh kita pelajari tentang cara memberi salam, adab makan, menghormati ibu bapa dan guru, bersabar, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Jadi marilah kita sama-sama dengar dan hayati isi kandungan buku Fakrullah dan Cahaya Akhlak ini dengan hati yang terbuka. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi insan yang bercahaya dengan akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi adik-adik, mari kita menyelami kisah seorang anak bernama Fakrullah dalam buku Fakrullah dan Cahaya Akhlak. Fakrullah ini adalah budak yang baik. Dia adalah budak yang rajin dan suka mencontohi sunnah Rasulullah SAW. Ingat tahu adik-adik, bila saya ataupun sesiapa sahaja yang menyampaikan ilmu bila mereka sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita kena jawab di belakang tu SAW. Macam contohlah, junjungan Nabi, kita jawab SAW. Nabi Muhammad SAW. Boleh adik-adik? Okey. Baiklah. Oh, mana saya tadi? Okey. Fakrullah ini budak yang baik. Dia rajin dan suka mencontohi sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari dia cuba menyebarkan cahaya akhlak, cahaya yang menjadikan hati dia bersih, hidup bahagia dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya di sini adik-adik, tujuan Nabi diutus adalah untuk menjadikan manusia berakhlak. Jadi hari ini, mari kita belajar bagaimana Fakrullah mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya di sekolah, di rumah, dengan rakan dan dengan keluarga. Baiklah. Boleh kita teruskan adik-adik? Okey, baiklah adik-adik. Kita akan mulakan dengan bab pertama dalam buku ini, iaitu adab memberi salam. Pagi yang cerah, matahari bersinar lembut. Fakrullah berjalan ke sekolah dengan beg di belakang dan senyuman di wajahnya. Dalam perjalanan, dia bertemu Pak Mail, pengawal sekolah. Pak Mail tu dia pengawal sekolah sekolah Fakrullah lah. Assalamualaikum Pak Mail, katanya dengan ceria. Waalaikumsalam Fakrullah, jawab Pak Mail sambil tersenyum. Adik-adik, inilah contoh akhlak pertama, memberi salam. Ucapan yang ringkas tapi sangat bermakna, sangat besar maknanya. Bila kita beri salam, kita bukan sekadar menyapa, tapi sebenarnya kita sedang apa adik-adik? Kita sedang mendoakan orang lain supaya sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok adik-adik, di sini dengan kita beri salam je, itu tandanya kita doakan kebaikan kepada dia. Kerana Assalamualaikum tu bermaksud salam sejahtera kepada kamu. Nabi SAW bersabda, sebarkanlah salam di antara kamu. Riwayat Muslim. Maknanya Rasulullah SAW mahu umat Islam saling menyebarkan kasih sayang dan kedamaian melalui salam. Bila kita selalu memberi salam, adik-adik, hati kita akan jadi lembut. Kita jadi mesra dengan orang lain dan orang pun akan sayang pada kita. Contohlah, ini pengalaman abang sendirilah. Ketika abang baru masuk ke IPG dulu, ada satu senior abang ni, dia 2-3 tahun tua daripada abang, tapi adab dia Masya Allah, tak ada orang boleh ikut di IPG ni lah, IPG abang dulu. Sebab bila orangnya sangat baik hati, dan bila terjumpa dengan orangnya, berdepan, setiap kali terlintas atau terjumpa, dia mesti memberi salam, dan dia mesti bila bersalam tu dia akan selawat sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum. Jadi dengan cara nada yang lembut. Jadi di situ orang akan hormat dia, orang akan suka pada dia sebab dia mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bertegur dan memberi salam. Selain itu, salam itu juga tanda kita kasih sayang, memberikan kasih sayang. Kerana memberi salam bukan sekadar ucapan, tapi doa yang penuh makna. Bila kita ucap Assalamualaikum, maknanya semoga kamu berada dengan rahmat dan keselamatan Allah. Itu yang full lah. Jadi bayangkan dalam satu perkataan sahaja, kita sudah cukup untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Macam tadi yang saya katakan lah. Sebab itu, Islam ajar kita agar memulakan setiap pertemuan dengan salam. Jadi adik-adik, bila kamu pergi sekolah nanti, ataupun bila kamu nanti pergi sekolah, jangan lupa beri salam kepada guru-guru, tanda hormat. Kerana guru-guru ni, kalau kita hormat guru-guru, maka ilmu kita akan diberkati. Sebab kalau kita tak hormat guru, macam mana kita nak serap ilmu tu dengan baik? Contoh, kalau kita tak hormat guru, kalau adik-adik tak fokus bila guru-guru mengajar di depan, itu tak hormat. Sebab adik-adik tak fokus. Cikgu penat di depan mengajar, tapi adik-adik di belakang mungkin tidur ke, termenung ke, tak buat kerja rumah ke. Salah satu contoh. Itu adab lah. Tapi ini adab yang simple, iaitu memberi salam. Walaupun dia ringan, walaupun dia sekadar ucapan kepada orang lain, tapi benda ni menunjukkan kita ni seorang yang seorang yang berakhlak lah, yang beradab bila berjumpa orang yang lebih tua. Tak kisahlah orang yang lebih tua ke, lebih muda ke, bila kita jumpa, kita memberi salam. Dan adik-adik, jangan lupa, kalau dengan orang yang bukan Islam, kita tak perlu beri salam, tapi kita tegur dia.
walaupun dia bukan Islam. Tapi kalau orang yang bukan Islam tegur kita Assalamualaikum, kita hanya akan jawab Waalaikum, tak payah jawab salam. Okey, agak lari di sikit sana, tak apa. Jadi bila jumpa rakan, guru, ibu bapa dan sesiapa sahaja, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Dengan cara itu, suasana jadi lebih tenang, damai dan penuh keberkatan. Jadi contoh teladan Rasulullah SAW, Nabi SAW sentiasa memulakan salam walaupun dengan kanak-kanak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW lalu di hadapan sekumpulan anak kecil lalu memberi salam kepada mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, lihatlah betapa rendah diri dan penyayangnya Rasulullah SAW. Walaupun baginda seorang nabi dan pemimpin yang dihormati, baginda tetap menyapa anak-anak kecil dengan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam, semua orang dihargai dan dihormati. Tak kira tua, muda, pangkat, jawatan, kita kena beri salam. Jadi kalau Nabi SAW yang sangat mulia pun memberi salam kepada anak-anak, kepada kanak-kanak, apatah lagi kita yang masih belajar ni, mestilah lebih bersemangat mengamalkan sunnah baginda. Kalau jumpa guru, ibu bapa atau rakan, jangan lupa beri salam dengan senyuman yang ikhlas. Senyum itu satu sedekah juga kan. Dalam kisah yang lain juga, contoh kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Adik-adik tahu tak siapa tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Tahu tak? Kalau tak tahu nanti tanya ibu bapa masing-masing lah. Okey, jadi mari kita dengar satu kisah yang menarik. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, silap maafkan saya, suka berjalan di pasar hanya untuk memberi salam kepada semua orang. Bayangkan adik-adik, dia tidak membeli apa-apa pun di kedai itu, di pasar tu, tapi dia hanya datang untuk menyebarkan salam. Bila ditanya kenapa dia buat begitu, dia menjawab, aku ingin menyebarkan salam seperti Rasulullah SAW. Masya Allah, lihatlah betapa tinggi semangat mereka untuk mengamalkan sunnah Nabi. Abdullah bin Umar tahu bahawa salam itu bukan hanya sapaan, tapi jambatan kasih sayang antara manusia. Dengan memberi salam, kita menanam benih persaudaraan dalam hati orang lain. Jadi hikmah di sini adik-adik, kita dapat pahala dan rahmat Allah. Setiap kali kita beri salam, malaikat mendoakan kita semula. Kalau kita beri salam dengan ikhlas, Allah akan menambah kasih sayang antara kita dan orang lain. Yang kedua, kita akan dihapuskan sifat sombong. Sebab bila kita ringankan mulut untuk bertegur sapa orang, tak kisahlah Islam ke bukan Islam ke, orang lebih tua atau muda, kita akan hilang sifat sombong. Bila kita memulakan salam, kita sebenarnya merendahkan diri. Jadi kita tak sombong. Selain itu, menjadi tanda kasih sayang sesama Muslim. Ucapan salam mengikut hubungan persaudaraan, menjauhkan pergaduhan dan rasa benci. Jadi kalau kita sentiasa beri salam, kita sukar untuk kalau kita sentiasa beri salam, orang akan lebih suka pada kita. Dan kalau ada masalah pun, contohlah, tak naklah, tapi kalau ada masalah dengan satu orang tu pun, kalau contoh saya, abang ada masalah dengan orang yang bernama A ni, tapi abang ada minta maaf, lepas tu abang selalu tegur dia balik, Assalamualaikum, dengan cara yang sopan, maka lama-lama hati dia akan lembut untuk memaafkan, kan? Okay, jadi selain itu menjadikan suasana sekolah dan rumah lebih bahagia. Cuba bayangkan kalau setiap pagi semua adik-adik beri salam pada guru dan rakan-rakan. Tentu sekolah kita jadi tempat yang ceria dan penuh kasih sayang. Okay, baiklah, kita akan teruskan kepada bab yang kedua. Okay, jom kita mulakan. Jadi bab yang kedua adalah berkenaan dengan adab makan dan bersyukur. Jadi, waktu rehat tiba. Fakrullah duduk di kantin sekolah bersama rakan-rakannya. Dia buka bekalnya, makanan dia lah, nasi goreng yang dimasak oleh ibu tersayang. Adik-adik suka tak makan nasi goreng? Suka kan? Saya pun suka, abang pun suka. Memang kalau abang, kegemaran abang memang nasi goreng. Nasi goreng kampung, nasi goreng ayam, semua. Asalkan nasi goreng memang abang sukalah. Okay. Jadi kalau adik-adik nak belanja abang boleh je. Okay. Harumnya semerbak. Sebelum menyuap, Fakrullah menadah tangan dan tersenyum. Bismillah, mari kita baca doa makan bersama-sama, dia kata.
Jadi rakan-rakan pun ikut serta menadah tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar amin. Lepas tu bila dia habis makan, dia ucap pula, mereka ucap alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah yang memberi rezeki. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari bahagian yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sangat menekankan adab ketika makan, kerana makanan ialah nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap suapan yang kita makan, setiap titisan air yang kita minum, semuanya datang daripada rezeki dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebelum makan, kita mulakan dengan doa dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya makanan yang masuk ke dalam badan kita nanti diberkati dan tidak dimasuki syaitan. Jadi ada adab-adab ketika makan yang dianjurkan dalam Islam, iaitu mulakan dengan doa dan bismillah, tanda kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terlupa dari awal, adik-adik pernah tak bila adik-adik nak makan tu, adik-adik lupa nak baca doa dan habis dah baru lupa, baru ingat nak baca doa. Kenyang dah. Syaitan tu makan sekali kan. Tapi tak apa, kalau terlupa di awal, Nabi ajar kita sambung bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini menunjukkan adab dan rendah hati seorang muslim. Makan dengan tangan kanan, itu adab yang kedua kita ketika makan. Nabi SAW menyebut bahawa syaitan makan dengan tangan kiri. Maka kita elakkan perbuatan itu. Kita tak nak ikut syaitan, kita ni manusia. Jadi kita guna tangan kanan melambangkan kebersihan, kemuliaan dan ketaatan kepada sunnah. Lagipun selalu tangan kiri kita untuk membersihkan najis. Bila kita mandi, bila kita kencing, kita berak ke, kita guna tangan kiri kan. Tak baik jugalah kita makan dengan tangan kiri. Jadi kita guna tangan kanan untuk makan. Ini adab. Selain itu juga, kita makan dari bahagian yang dekat dengan kita. Ia mengajar kita supaya tidak berebut dan tidak rakus. Jadi rakus tu macam gelojoh lah. Sebab abang beri contoh, ketika majlis makan malam ke majlis, contohlah adik-adik pergi majlis rumah orang kahwin, mesti banyak makanan atas meja kan. Jadi bila adik nak ambil makanan tu, adik ambil apa yang dihidangkan di depan mata adik dahulu. Bukan ambil yang jauh-jauh sana. Bukan nak ambil jauh-jauh sana, tak, ambil yang depan dahulu. Sebab itu yang diajarkan lah. Itu kita supaya tak nampak gelojoh. Jadi bila kita ambil yang depan, mungkin kalau meja tu yang boleh berpusing kan, ada jenis meja kaca yang boleh pusing tu kan. Kalau orang lain tak ambil, baru kita pusing perlahan-lahan. Jangan dia laju, jatuh nanti makanan. Jadi kita pusing baru kita ambil. Itu adabnya. Jadi kita belajar berkongsi ruang dan menghormati rakan. Jadi kalau rakan-rakan sedang ambil yang makanan dekat dengan mereka, takkan kita nak ambil pula kan. Macam gelojoh sangat lah kan. Jadi itu adabnya lah. Lepas tu tidak gelojoh dan tidak bercakap kasar ketika makan. Bila kita makan sambil ketawa kuat atau bermain, makanan boleh terjatuh atau tertumpah. Itu tanda kurang sopan. Lepas tu kita tidak boleh bazir makanan, tahu tak? Mungkin makanan tu orang dah sediakan, baik dah, cukup dah, tapi kita sendiri yang tak habiskan. Apa perasaan orang yang sediakan makanan tu? Agak mesti dia rasa sedih kan. Dia rasa macam, ya Allah sayangnya, saya beli makanan banyak-banyak tapi dia tak habiskan. Jadi adik-adik ingat tahu, kita tak boleh tamak bila kita ambil makanan. Bila orang hidangkan makanan, kita tak payah ambil banyak-banyak. Jangan risau makanan tak habis juga. Okay? Jadi bila kita nak makan, kita makan semampu apa yang kita boleh makan. Kita jangan ambil banyak-banyak makanan, lepas tu bila kita makan kita tak habis, kita biarkan, buang. Jadi sayang. Tahu, membazir tu amalan syaitan. Jadi kita jangan ikut amalan syaitan. Okey adik-adik. Jadi selepas itu kita kena akhiri lepas makan tu dengan ucapan syukur dan alhamdulillah. Tanda kita berterima kasih kepada Allah dan kepada orang yang menyediakan makanan. Jika ibu atau kawan yang masak, kita bolehlah ucap terima kasih kepada mereka. Tanda kita ni berterima kasihlah kepada mereka, menghargai apa yang mereka masak. Tahu,
Walaupun makanan tu taklah nak kata sedap sangat pun, tapi kita sebagai orang yang makan makanan masakan mereka, kita kena menghormati mereka, menjaga emosi dan perasaan mereka. Jadi kita kena berterima kasih kepada mereka. Begitu sajalah. Jadi kita boleh ikut contoh kisah sahabat Nabi SAW yang teladan. Untuk teladanlah, suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika melihat makanan yang terlalu mewah di hadapannya. Adik-adik rasa pelik tak? Kenapa sahabat ni nak menangis? Dia nampak makanan mewah di hadapan dia kan. Kalau adik-adik nampak makanan mewah, adik-adik buat apa? Mesti adik-adik dah makan kan? Dah macam wah, sedap ni kalau boleh makan ni. Lagi-lagi kalau puasa kan. Kalau puasa, buka puasa, makanan dah tersusun di atas meja, tapi azan tu rasa macam lambat betul kan? Lambat betul azan. Jadi kita tengok makanan tu, lagi-lagi kalau mewah, memang terliur lah kita kan adik-adik. Jadi sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni menangis ketika melihat makanan yang terlalu mewah di hadapannya. Beliau berkata dengan suara yang sebab tu sedih lah, macam saya sedih. Dahulu Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Betapa zuhudnya baginda. Baginda tidak pernah tamak dalam makanan dan sentiasa bersyukur walaupun sekadar sebiji tamar atau seteguk air. Ini mengajar kita adik-adik bahawa bersyukur bukan hanya bila kita makan sedap, tetapi juga bila kita ada apa-apa sahaja untuk dimakan. Sebab maklumlah sekarang ada sekarang di Gaza, di bumi Gaza, di Palestin, ya Allah bantulah mereka semua ya Allah. Mereka, anak-anak di Gaza semua dan orang-orang di Gaza selalu kebuluran, tahu, sampai meninggal kebuluran, tak cukup makanan sebab Israel tahan makanan. Adik-adik tahu tak? Jadi kita sebagai umat Islam yang bersyukur, kita kena bersyukur apa yang Allah berikan pada kita. Walaupun makanan cumalah sayur. Sebab saya tahu adik-adik mesti ada yang tak suka makan sayur kan. Sebab saya dulu masa kecil pun sama je, tak suka makan sayur. Tapi kita kena lama-lama kena pandailah kan makan sayur sebab dia berkhasiat. Okey, mana tadi? Oh, maaf. Astagfirullahalazim. Jadi di Palestin tak cukup makanan. Jadi bila kita sini ada makanan, walaupun yang tak katalah mewah sangat, asalkan ada sayur ke, ikan goreng, ikan masin ke, kita kena bersyukur sebab benda tu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh dapat makanan tu. Jadi adik-adik renungkanlah apa yang kita ada sekarang ni adalah rezeki daripada Allah. Kita jangan sia-siakan rezeki itu. Kita jangan membazir. Seperti apa yang abang katakan tadi, kita jangan membazir makanan. Okey adik-adik. Jadi baiklah, bab yang ketiga adalah menolong ibu bapa dan guru. Petang itu suasana di rumah Fakrullah tenang sekali. Cahaya matahari masuk lembut melalui tingkap ruang tamu. Fakrullah membantu ibunya membasuh pinggan dan menyapu lantai dengan senyuman di wajah. Ibunya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih anak ibu, moga Allah rahmati kamu." Adik-adik, inilah contoh akhlak yang mulia, iaitu menolong ibu bapa dengan ikhlas. Walaupun kerja itu nampak kecil, tetapi di sisi Allah, amalan menolong ibu dan ayah adalah sangat besar pahalanya. Jadi di sini kita boleh contohi apa yang adik Fakrullah buat, iaitu dia tolong ibu bapaknya. Contoh macam menyapu lantai tadi dan membasuh pinggan. Adik-adik di rumah ada tak tolong ibu bapa basuh pinggan? Ada kan? Mesti ada kan? Takkan tak ada kan? Kesian ibu bapa adik-adik kan? Jadi bila adik-adik ada masa terluang di rumah, janganlah asyik main game sahaja, tengok TV ke. Kita kena tolonglah ibu bapa kita bersih-bersihkan rumah. Sebab di rumah tu bukan rumah kita seorang, rumah satu keluarga. Tahu? Jadi kesian ibu bapa yang hari-hari cari duit untuk kita, sediakan makanan. Kita pula belajar tapi tak tolong apa-apa, macam main game je. Jadi kita kena amalkan juga sikap menolong ibu bapa di rumah, membasuh pinggan dan menyapu lantai. Macam gitulah macam Fakrullah. Jadi adik-adik boleh rujuk buku nanti untuk tengok macam mana Fakrullah tolong ibu bapa kat rumah. Okey. Jadi adik-adik, inilah contoh akhlak yang mulia, iaitu menolong ibu bapa dengan ikhlas. Kita kena ikhlas tahu buat kerja ni, sebab kalau kita tak ikhlas sia-sia saja, sebab tak ada pahala. Sebab
wa inna a'malu binniyat. Kita kena lakukan setiap satu dengan niat. Allah akan tengok niat kita. Sebab di akhirat nanti, walaupun kita banyak buat kebaikan di dunia, solat, rajin berzikir, rajin bangun malam, rajin buat pahala lah, buat kebaikan. Tapi kalau niat kita tak baik, contohlah niat kita solat di masjid semata-mata nak orang nampak kita solat supaya kita rasa bangga diri, itu tak boleh adik-adik. Jadi pahala kita dah hilang. Dia macam debu berterbangan di akhirat kelak. Jadi kita kena wa inna a'malu binniyat. Kita kena buat setiap perbuatan tu, yang kita melakukan kebaikan tu ikhlas kerana Allah. Jadi kita kena tolong ibu bapa dengan ikhlas. Bukan kerana mereka suruh, bukan kerana, memanglah kerana mereka suruh kita kena buat sebab itu tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kita kena menghormati bapa, kita kena ikut kata mereka, yang ikut kata-kata mereka lah, ikut apa yang mereka suruh. Tapi kita kena buat juga dengan ikhlas. Okay adik-adik, walaupun kerja tu nampak kecil, tapi di sisi Allah, amalan menolong ibu dan bapa adalah sangat besar pahalanya. Cuma kita je tak nampak. Sebab kalau adik-adik main game mesti nampak poin-poin kan. Poin-poin, setiap kali dapat 1 poin, meningkat lagi. Poin meningkat lagi, nampak level tu. Tapi di dunia ni kita tak nampak. Cumanya di akhirat nanti kita akan nampak. Jadi kita kena kumpulkan poin-poin pahala tu di dunia supaya nanti di akhirat kita nampak bertimbun tu. Tapi kita kena berikhlas. Kita kena bersyukur dan kita kena ikhlas apa yang kita lakukan. Barulah dapat pahala, insya-Allah. Jadi kasih sayang Nabi SAW terhadap ibu dan keluarga. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menghormati dan menyayangi ibunya, Siti Aminah, dan ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Baginda juga amat menghormati semua wanita, terutama ibu-ibu, dan sering mengingatkan umatnya supaya berbakti kepada kedua ibu bapa. Rasulullah SAW bersabda, syurga di bawah telapak kaki ibu. Riwayat An-Nasa'. Maknanya, kalau kita nak masuk syurga, kita mesti taat, hormat dan sayang kepada ibu. Ibu yang melahirkan, menjaga, memasak, membasuh, mendoakan kita setiap hari tanpa meminta balasan. Kesian tahu ibu kita. Jadi adik-adik, kalau balik rumah nanti, cuba bantulah ibu di dapur, tolong sapu lantai atau kemas bilik sendiri. Bila kita bantu ibu bapa, itu tanda kita berakhlak mulia dan berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih kepada mereka. Itu cara kita menzahirkan, cara kita nak berterima kasih kepada mereka. Walaupun kadang-kadang mereka tak minta pun, sebab mungkin mereka nampak kita banyak kerja rumah, banyak hal-hal di sekolah lah. Adik-adik, kalau zaman abang dulu abang dulu ada UPSR, tak tahulah adik-adik sekarang dah tak ada kan. Jadi kalau zaman abang dulu, UPSR tu kira dia bagi abang memang berdebar juga tu. Jadi memang masa tu abang nak belajar je, nak pergi tuition, kelas tambahan, semua tu lah. Jadi walaupun kita ni busy, walaupun kita ni sangat sibuk buat kerja harian kita dengan kerja-kerja sekolah kita, kita kena cari masa juga untuk tolong ibu bapa. Sebab satu masa nanti kita susah nak jumpa mereka. Jadi adik-adik, kita kena sayang ibu bapa kita tahu. Jadi adik-adik, kalau balik rumah nanti, cuba bantu ibu bapa di dapur lah. Tolong sapu lantai atau kemas bilik sendiri. Kemas bilik sendiri pun sebenarnya orang ibu bapa tahu. Walaupun kita fikir macam bilik sendiri ni bilik kita, hak kita. Tapi sebenarnya bila kita kemas bilik dan ibu bapa terlimpas bilik kita dan nampak bersih, dia rasa bersyukur, alhamdulillah anak aku ni dah pandai kemas, dia tahu dah macam mana nak kemas bilik sendiri. Dia akan rasa tenang tau, sebab dia nampak anak dia dah kemas dah bilik dia sendiri. Sebab bilik ni pun dah kira rumah kan. Sama-sama kemas rumah. Jadi itu tanda kita zahirkan kita punya cara berterima kasih kepada dia lah, kepada mereka lah. Jadi menolong guru dan menghormati ilmu. Kalau menolong guru pula di sekolah, kita juga kerana guru lah yang mengajar kita membaca, menulis, mengenal huruf dan memahami agama. Tanpa guru, kita tak akan tahu ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah. Fakrullah di sekolah juga menunjukkan contoh baik. Bila ustazah susun buku, dia buat dengan ikhlas tanpa mengeluh.
Bila ustazah suruh dia susun buku, dia buat dengan ikhlas tanpa mengeluh. Bila guru minta tolong ambil kapur atau kain pemadam, dia segera bergerak dengan semangat membantu. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang muda." Riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajar kita bahawa menghormati orang tua dan menyayangi yang muda adalah tanda keimanan. Jadi kalau kita menghormati guru, sebenarnya kita mengikut ajaran Nabi SAW. Jadi itu sahaja untuk bab yang ketiga. Kita akan teruskan kepada bab yang keempat. Boleh tak adik-adik? Baiklah adik-adik, kita akan sambung kepada bab yang keempat, iaitu akhlak sabar dan pemaaf. Jadi dalam buku cerita ni ada cerita dia ada suatu hari Haziq secara tidak sengaja menumpahkan air di buku Fakrullah. Kawan lain marah tapi Fakrullah tersenyum. "Tak apa Haziq, saya maafkan," dia kata. Masya Allah, inilah contoh akhlak sabar dan pemaaf. Adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua orang mampu bersabar bila diuji. Kadang-kadang bila kawan tersalah, kita cepat marah, merajuk atau memukul. Kan macam contoh adik-adik main bola ke, tertendang kaki kawan. Kesian tau kawan tu sakit sampai terjatuh ke, tapi mestilah dia akan marah kan. Mungkin dia akan marah, tapi kalau kita ni amalkan akhlak sabar dan pemaaf, yang kawan yang kena tendang tu tak sengaja tu, dia akan maafkan dan dia akan sabar, dia akan senyum, dia akan maafkan. Tapi kalau yang tak sabar, dia akan marah. Jadi di situ kita boleh nampaklah seseorang itu penyabar atau pemarah. Jadi kita kena amalkan sikap sabar ini, adik-adik. Sabar bukan berdiam diri kerana lemah, tetapi menahan marah kerana kuat. Orang yang sabar sebenarnya orang yang berani mengawal dirinya daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan, Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi daripada ayat surah Al-Imran ayat 134 ni, Allah bukan hanya suruh kita menahan marah, tetapi juga memilih untuk memaafkan. Bila kita maafkan orang lain, Allah akan bukakan hati kita dengan ketenangan dan kasih sayang. Bayangkan kalau semua orang di sekolah suka memaafkan, tak akan ada pergaduhan. Kan zaman sekarang kan banyak kes-kes di sekolah yang bergaduh. Ada yang bergaduh tak bagus lah kan. Banyaklah sampai masuk berita kan bergaduhan tu, yang ejek-mengejek atau dendam. Jadi semua ni sebenarnya berakar umbi daripada sifat kemarahan orang, kemarahan seseorang tu. Sebab mereka tak amalkan sikap sabar dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tak sabar, lama-lama mereka marah. Yang A marah B, B marah A, jadi mereka dua bergaduh. Jadi tak ada penyelesaian sana. Jadi antara satu mereka atau dua-dua mereka mesti kena ada yang sabar dan memaafkan. Jadi Rasulullah SAW juga seorang yang pemaaf. Ketika penduduk Taif melempar baginda dengan batu, bayangkan dengan batu tau, bukan dengan origami ke apa, bukan, dengan batu berat, sakit tu. Baginda tidak membalas, sebaliknya berdoa agar mereka diberi hidayah. Cuba bayangkan adik-adik, Rasulullah SAW yang sangat mulia disakiti dengan batu sampai berdarah, tapi baginda tidak membalas dengan marah. Bayangkan adik-adik, ada orang buang batu bagi adik-adik, tiba-tiba adik berdarah, sakit, kena leher ke apa ke, berdarah, tapi adik tak marah pun tahu. Jadi sebaliknya baginda menadah tangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Subhanallah, betapa lembut dan sabarnya hati Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Kisah ini mengajar kita bahawa maaf itu lebih kuat daripada marah. Kalau Nabi SAW boleh memaafkan orang lain, orang yang melakukan baginda, kita juga mesti belajar memaafkan kawan yang tersilap atau terkasar dengan kita. Jadi kita tak boleh membalas sesuatu keburukan atau kejahatan dengan kejahatan. Kita kena membalas kejahatan dengan kesabaran dan kebaikan. Sebab itu apa yang Nabi buat.
orang buat jahat dengan Nabi, orang buat silap dengan Nabi, orang tuduh Nabi ke, orang buat jahat dengan Nabi lah, Nabi tetap sabar dan malahan Nabi lakukan lagi kebaikan kepada orang tersebut. Dia berdoa lagi. Adik-adik pernah tak adik-adik bukanlah kena bully, tapi kena ejek ke, ataupun kena disakiti orang lain? Kena pukul kawan ke. Lepas tu adik buat apa? Mesti adik murung ke, ataupun macam marah kepada dia kan. Tapi cuba adik bayangkan adik doa kepada Allah untuk lembutkan hati kawan adik, berubah menjadi lebih baik. Kan lagi bagus tu kan. Lepas tu kita pun tenang, dia pun tenang. Jadi dari sini kita juga mesti belajar memaafkan kawan yang tersilap atau terkasar dengan kita. Okay. Jadi kita boleh ambil contoh lagi daripada satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah marah bila orang memfitnah anaknya Aisyah radhiyallahu anhu. Tapi apabila turun ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya memaafkan, Abu Bakar terus memaafkan dan memberi sedekah kepada orang itu semula. Surah An-Nur ayat ke-22. Jadi dari sini, Masya Allah, lihatlah betapa lembutnya hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, adik-adik. Pada awalnya beliau marah, sangat marah. Siapa tak marah? Anak sendiri kena fitnah orang. Kita mestilah rasa marah tau. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu terus maafkan. Hatinya lembut dan maafkan, sebab ini adalah perintah Allah. Kan dalam surah An-Nur tadi ayat ke-22, Al-Quran memerintahkan supaya memaafkan. Jadi dia pun maafkan. Dengan lepas dia beri sedekah pula tu, dia bukan maafkan tapi dia berikan sedekah juga kepada orang tu semula. Jadi bayangkan, orang yang memfitnah anak kita sendiri, tapi kita maafkan dan kita beri sedekah. Boleh kan? Baik kan? Jadi pada awalnya beliau marah kerana orang itu memfitnah anaknya sendiri, Aisyah radhiyallahu anhu, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Allah menurunkan ayat yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara kamu bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang miskin, bahkan hendaklah mereka memaafkan dan melupakan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampuni kamu? Maka Abu Bakar terus memaafkan dan memberi sedekah semula kepada orang yang menyakitinya. Sebab dia dengar ayat tu kan. Inilah contoh sebenar hati yang bersih dan penuh keimanan, adik-adik. Kita kena ambil contoh daripada kisah sahabat ini. Jadi begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang terkenal tegas dan berani. Tetapi bila orang menghina beliau, dia tidak membalas. Umar berkata, "Aku tidak akan biarkan amarahku merosakkan pahala sabarku." Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berani di medan peperangan, tetapi juga berani mengawal marah mereka demi menjaga akhlak Islam. Jadi pengajarannya sini, adik-adik, yang kita boleh ambil adalah orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marah, memaafkan orang lain. Allah akan memaafkan kita. Kalau kita maafkan dosa orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Baik kan adik-adik begitu? Jadi kita juga kena sabar, kerana sabar adalah tanda orang yang beriman. Sabar itu separuh iman, kan? Okay, adik-adik ingatlah, kekuatan sebenar bukan pada orang yang pandai berlawan atau membalas dendam, tetapi orang yang boleh mengawal dirinya bila marah. Kalau kita cepat marah, mudah kecewa atau suka membalas, hati kita akan jadi gelap tau. Tapi bila kita belajar bersabar, Allah akan beri ketenangan dan orang lain akan hormat kita. Contohnya bila kawan tertumpahkan air, Fakrullah tadi, dia punya buku ditumpahkan air oleh kawan dia Haziq. Dia tak sengaja pun, tapi dia maafkan. Sebab dia tahu kawan dia tak sengaja pun, jadi dia maafkan. Kan baik begitu adik-adik, kita boleh contohi Fakrullah. Jadi itu sahaja untuk bab yang keempat. Kita akan teruskan kepada bab yang kelima. Boleh adik-adik? Baiklah adik-adik, kita akan sambung bab yang kelima, iaitu Fakrullah, iaitu rajin belajar dan amanah. Fakrullah rajin membaca buku setiap malam. Dia kan orang ni rajin, jadi dia hari-hari setiap malam dia baca buku. Kita kena contohi dia, adik-adik. Kita kena rajin belajar macam Fakrullah. Sebab ilmu itu cahaya tau. Dan Allah sayang pada orang yang mencari ilmu.
Adik-adik menuntut ilmu bukan sekadar membaca buku atau hadir ke sekolah sahaja, tetapi kita belajar ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu itu menjadikan hati kita terang dan membantu kita membezakan antara baik dan buruk. Ilmu juga membuat kita lebih bersyukur kerana kita faham setiap nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Jadi memang wajib untuk kita menuntut ilmu sebenarnya. Riwayat Ibnu Majah. Itulah, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Nabi SAW sendiri sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, baginda suka berfikir dan memerhati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila wahyu pertama turun, kalimah pertama ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Orang yang berilmu akan dihormati di dunia dan diberi ganjaran besar di akhirat. Adik-adik, belajar bukan hanya untuk dapat markah tinggi. Lagi-lagi kita kan sekarang kan musim exam kan selalu. Tak kisahlah sekolah rendah ke sekolah menengah ke, adik-adik tetap ada exam kan. Jadi kita bukan kita belajar ni memang untuk exam, untuk dapat markah yang tinggi dalam exam memang, tapi kita kena niatkan, kita kena niat betul-betul belajar ni bukan hanya untuk dapat markah tinggi, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ikhlaskan diri belajar kerana Allah. Sebab apa-apa niat kebaikan yang kita buat ikhlas niat kerana Allah, maka itu akan menjadi suatu kebaikan. Apa-apa kita buat kita niatkan kerana Allah akan menjadi suatu kebaikan. Ingat tahu adik-adik, aku makan hari ni kerana Allah, aku niat datang ke sekolah hari ni kerana Allah, aku nak belajar bahasa Melayu, pemahaman ke apa ke kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita buat tu, perbuatan tu kita akan dapat pahala, menjadi kebaikan tau. Ya adik-adik, tapi supaya bukan sahaja untuk markah tinggi, tapi supaya kita jadi hamba Allah yang berguna. Bila kita belajar dengan niat yang betul, setiap usaha dikira sebagai ibadah. Belajar juga mengajar kita bersabar, berdisiplin dan berfikir dengan bijak. Jika kita belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan mampu bantu keluarga, masyarakat dan agama. Bila guru beri tugasan atau kerja rumah, kita kena buat dengan amanah adik-adik. Kita tak boleh nak tiru, tak boleh nak menipu. Sebab amanah bermaksud jujur dan tanggungjawab dalam setiap perkara. Walaupun tiada siapa yang melihat, kita kenalah pandailah, kita kena sendiri jujur. Sebab walaupun tak ada orang nampak apa yang kita lakukan, contoh kita meniru tapi tak ada orang nampak, tapi ingat Allah sentiasa nampak. Allah sentiasa nampak. Jadi kita ingat Allah sentiasa nampak kita. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan Allah sentiasa nampak. Jadi kita kena buat dengan amanah, kita kena buat dengan yakin, kita kena tawakal dengan Allah. Tapi kita tak boleh memanglah bertawakal sepenuhnya kepada Allah, tapi kita tak boleh hanya bertawakal. Kita kena berusaha juga, wahai adik-adik. Kita kena berusaha belajar bersungguh-sungguh. Bila kita nak dapat markah cemerlang, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Tak bolehlah nak baca doa hari-hari tapi kita tak belajar langsung. Kerja rumah tak siapkan, cikgu suruh belajar kamu tidur. Macam mana nak dapat markah tinggi dalam exam? Memanglah berdoa, memanglah minta pertolongan Allah, tapi dengan usaha sendiri juga, usaha kita sendiri. Bila guru beri tugasan, kita kena buat dengan amanah tau. Jadi kalau kita janji nak siapkan kerja sekolah, kita tunaikan. Kalau kita pegang barang kawan, jangan rosakkan. Itulah tanda orang yang beriman. Itu amanah kita. Kalau kita pinjam barang orang pun, itu amanah kita untuk jaga barang yang kita pinjam tu. Kita kena bagi balik. Macam mana kita pinjam, macam mana keadaan barang itu ketika kita pinjam, begitulah kita kena berikan balik barang itu dalam keadaan yang sama. Tak boleh kita pinjam buku orang, buku kawan, tapi bila kita bagi balik buku dalam keadaan koyak robek dah, sebab mungkin kita terlalu kasar ke, terlampau salah letak ke, jadi rosak buku tu. Tak boleh, kita kena bagi dalam keadaan yang baik. Okey, adik-adik, Rasulullah SAW bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Kisah sahabat Nabi SAW pula, contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu berjalan malam untuk memeriksa rakyat tanpa diketahui. Beliau amanah menjaga tanggungjawabnya sebagai khalifah. Beliau tidak pernah mementingkan diri sendiri.
malah sanggup turun ke jalan untuk melihat keadaan rakyatnya yang miskin dan lapar. Inilah contoh pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab, adik-adik. Kita juga boleh mencontohi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang terkenal dengan rajin belajar. Beliau sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencatat segala ilmu yang dia ajarkan. Kerana kesungguhannya itu, beliau menjadi antara sahabat yang paling bijak dan berilmu tinggi. Jadi pengajarannya di sini, adik-adik, kita kena rajin membaca dan bertanya perkara yang baik. Kita kena amanah dalam melakukan setiap tugasan. Kita kena menjadi orang yang amanah, kerana orang yang amanah itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang menjadikan kita hamba Allah yang berguna. Ingat tau. Dan niatkan belajar kerana Allah, bukan hanya untuk pujian semata-mata. Adik-adik, marilah kita berazam jadi seperti Fakrullah, rajin menuntut ilmu dan amanah dalam setiap perkara yang dia lakukan. Ingatlah, orang yang rajin dan jujur akan dipermudahkan rezekinya oleh Allah dan disayangi oleh semua orang. Kita kena contohi Fakrullah. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan teruskan ke bab yang ke-6. Boleh tak adik-adik? Baiklah adik-adik, kita akan sambung kepada bab yang terakhir untuk hari ini, iaitu bab 6, kebersihan dan tanggungjawab. Selepas makan, Fakrullah kutip sampah di meja. Marilah kita jaga kebersihan, kawan-kawan. Allah sayang orang yang bersih, kata Fakrullah. Adik-adik, menjaga kebersihan adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Bila kita menjaga kebersihan, kita bukan sahaja menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga kesihatan dan menghormati orang di sekeliling. Bayangkan kalau semua orang yang buang sampah merata-rata, pasti sekolah, rumah dan masjid akan kotor dan berbau tidak menyenangkan, kan? Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Riwayat Muslim. Ini bermaksud orang yang menjaga kebersihan bukan sekadar kelihatan kemas, tetapi juga menunjukkan imannya yang kuat. Islam sangat menekankan kebersihan dalam setiap perkara. Contohnya sebelum solat kita berwuduk, kan adik-adik? Selepas makan kita cuci tangan, dan selepas bangun tidur kita diajar supaya membasuh tangan. Semua ini adalah latihan untuk menjaga orang yang disiplin dan bertanggungjawab. Di rumah, sekolah, masjid, semuanya perlu dijaga. Bila kita jaga kebersihan, Allah sayang, malaikat pun sayang, dan orang lain rasa senang berada dekat dengan kita sebab kita bersih, kan? Kebersihan juga mencerminkan akhlak yang baik. Orang yang bersih menunjukkan dia menghargai nikmat yang Allah beri. Udara segar, air bersih, pakaian yang elok dan tempat tinggal yang selesa. Pernah tak adik-adik bila bangun pagi rasa mengantuk, kan? Rasa mengantuk, rasa lemas tu macam lesu, penat. Jadi adik-adik, tapi bila adik-adik ambil wuduk pagi untuk solat subuh, adik-adik akan rasa segar sebab air tu sejuk satu, dan sebab dia menyucikan. Kita cuci muka, cuci tangan, kita mensucikan diri untuk menghadap Allah untuk solat subuh. Sangat baiklah. Jadi bila ambil wuduk tu kita akan rasa fresh awal pagi, kita akan rasa segar, kan adik-adik? Jadi Fakrullah juga menolong menyapu surau sekolah setiap Jumaat. Walaupun nampak kerja kecil, tetapi itulah amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati orang yang menjaga kebersihan rumah Allah. Jadi kita kena tolong bersihkanlah bila kita nampak sampah di jalanan ataupun depan rumah kita ke di halaman rumah, di surau pun, on the way balik daripada solat Jumaat ke ataupun baru nak solat Jumaat pun, kita nampak sampah tu, kita ringankan tanganlah, tolong kutip, kita bersihkan. Sebab rumah Allah, kan, kita kena bersihkan sama-sama. Itu amanah kita bersama. Okey adik-adik, boleh faham? Okey, abang nak bagi contoh, iaitu kisah sahabat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjaga kebersihan masjid dan selalu berwuduk setiap kali azan. Nabi SAW pernah terdengar suara tapaknya di syurga. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dengar suara tapak Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di syurga. Ini menunjukkan betapa Allah muliakan orang yang suka menjaga kebersihan dan selalu dalam keadaan suci.
Selain Bilal radhiyallahu anhu, ada juga kisah seorang wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan menyapu Masjid Nabawi. Suatu hari, wanita itu meninggal dunia dan para sahabat tidak memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menyangka ia perkara kecil. Namun Nabi sangat sedih bila mengetahuinya. Lalu baginda pergi ke kuburnya untuk mensolatkannya sendiri. Ini membuktikan bahawa kerja membersihkan masjid amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kebersihan juga menunjukkan kita orang yang bertanggungjawab. Kalau nampak sampah, jangan tunggu orang lain kutip, kita boleh kutip sendiri. Itu amanah kita bersama. Kalau tumpah air, lap semula. Kalau kasut berselerak, susun elok-elok. Mulakan dari perkara yang kecil, seperti mencuci tangan sebelum makan, memberus gigi sebelum tidur dan memastikan bilik sendiri sentiasa kemas. Jadi adik-adik, pengajarannya di sini adalah kita jangan buang sampah merata-rata tempat. Kita kena cintai alam sekitar. Kita kena jaga diri, pakaian dan bilik tidur kerana kebersihan tanda iman. Dan kebersihan membawa ketenangan dan kesihatan. Allah sayang orang yang suka menjaga kebersihan. Tahu adik-adik? Jadi adik-adik, marilah kita jadi seperti Fakrullah dan para sahabat Nabi SAW. Mulakan hari kita dengan kebersihan kerana hati yang bersih, pakaian yang bersih dan persekitaran yang bersih akan menjadikan kita insan yang disukai Allah dan manusia. Adik-adik pun suka kan bila adik-adik dah bersih, selesa nak tidur. Selesa sebab apa ni? Bila kita nak tidur, kita ambil wuduk, kita solat isyak ke, kita bangun pagi kita mandi, atau petang kita mandi lepas bersukan, kita akan rasa segar, kita akan rasa selesa. Begitu juga dengan pemakaian kita. Kita tak bolehlah nak pakai baju yang sama setiap hari, sebab lama-lama baju tu akan kotor. Dan bila kita pakai baju yang kotor hari-hari, dia akan berbau. Jadi kita kena jaga pemakaian yang bersih. Kita kena tukar baju yang bersih setiap hari dan cuci pakaian tersebut. Adik-adik, okey? Baiklah, kerana hati yang bersih, pakaian yang bersih akan menjadi kita insan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tahu adik-adik. Okey, itu sahaja. Alhamdulillah adik-adik. Adik-adik faham tak apa yang abang cuba sampaikan hari ini? Faham. Alhamdulillah adik-adik. Kita dah belajar banyak hari ini tentang salam, makan, sabar, tolong ibu bapa, kebersihan dan ilmu. Semua ini bukan sekadar cerita Fakrullah, tapi cerminan akhlak Nabi SAW dan para sahabat. Bila kita amalkan, hati kita bercahaya, hidup kita bahagia. Jadi kesimpulan daripada cerita kita di sini, akhlak adalah pemakaian hati. Tanpa akhlak, ilmu tidak bererti. Dengan akhlak, kita jadi insan yang disayangi manusia dan Allah. Adik-adik, cuba jadi seperti Fakrullah, sentiasa mencontohi Nabi SAW dalam semua perkara. Bila orang marah, kamu sabar. Bila orang lupa beri salam, kamu mulakan. Bila nampak sampah, kamu kutip. Itulah cahaya akhlak yang sebenar. Mari kita tutup majlis dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah, berakhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Kurniakanlah kami hati yang sabar, lidah yang jujur, tangan yang ringan, membantu dan akal yang rajin belajar. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya iman dan akhlak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Adik-adik, saya nak pesankan pesanan yang terakhir. Akhlak yang baik bukan diwarisi tau, tapi dilatih. Kita kena latih sendiri. Jadikan hari ini permulaan, titik permulaan untuk menyinari dunia dengan cahaya akhlak. Itu sahaja daripada abang hari ini. Dan kalau adik-adik berminat, boleh beli buku yang abang hasilkan yang ini. Alhamdulillah, itu sahaja daripada abang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.